Jejak langkah di tepi muara, sehingga berteduh di pohon jeti. Senyum terukir pembuka bicara, moga terhibur dalam hati. Selamat pagi dan salam sejahtera serta salam Malaysia Madani. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Sharon Srensi Incau Anak Sarif. Saya pelajar dari tingkatan 3 kuantum. Saya merupakan anak didik dari Sekolah Menengah Kebangsaan Lubuk Antung. Kos sekolah saya iaitu YEB 2301. Pada waktu lapang, saya gemar menghabiskan masa dengan membaca buku cerita. Membaca buku merupakan satu hobi saya. Akan tetapi, membaca buku bukan hanya sekadar hobi. Ia dapat memberikan banyak manfaat kepada kita semua. Contohnya, dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan serta meningkatkan kemahiran berbahasa. Syukur kepada Tuhan, pada hari ini saya dapat membawa kalian semua untuk mendengar perkongsian novel yang saya telah terkai. Tanpa kita melengahkan masa, mari saya membawa kalian semua untuk mendengar perkongsian saya pada hari ini. Sebelum itu, saya ingin menanyakan satu soalan. Pernahkah kalian berfikir di sebalik kejayaan seorang insan, siapakah lilin yang membakar diri demi menerangi jalan mereka? Hari ini saya ingin mula sebuah naskah yang berjudul Terima Kasih Cikgu karya Najib Ahesh. Novel ini mempunyai 140 halaman muka surat berserta 6 tajuk yang padat dengan pengajaran dan moral. Novel ini berjaya menyentuh hati saya dan bagi sesiapa yang membacanya. Novel ini diterbitkan oleh AI Publication di Shah Alam Selangor pada tahun 2018. Mengapakah saya mengatakan novel ini dapat menyentuh hati saya? Ia kerana novel ini bukan hanya sekedar cerita fiksyen biasa. Ia membawa kita menyelami realiti perjuangan seorang pendidik. Seorang pendidik yang bertungkus lumus, penyabar dan tidak mudah berputus asa dalam mendidik anak muridnya. Ia tidak jauh dan dapat dilihat dari watak seorang cikgu di dalam novel ini. Penulis berjaya memotretkan citra seorang pendidik yang bukan sahaja menabur ilmu, malah menyemai benih-benih integriti di dalam jiwa anak-anak. Cerita bermula dengan dedikasi seorang guru yang luar biasa bernama Cikgu Salam. Beliau bukan sahaja mengajar di dalam kelas, malah menawarkan kelas tuition percuma untuk subjek matematiknya. Personaliti beliau yang berwibawa sering ditiru dan dicontohi oleh murid di sekolah. Namun, keharmonian tersebut diuji dengan konflik. Akibat rasa tidak puas hati, seorang pelajar yang bernama Haziq dengan tergamaknya mencela kereta Cikgu Salam. Namun, apabila Cikgu Salam mengetahui siapa dalang di sebalik insiden tersebut, dia tidak memilih jalan punitif, malah mengangkat Haziq sebagai anak angkatnya. Hal tersebut membuatkan saya tersentuh hati kerana kita dapat mengetahui betapa besarnya kesayang dan empati seorang guru. Secara tuntasnya, Terima Kasih Cikgu merupakan sebuah karya yang didampak dan wajib bagi semua lapisan masyarakat untuk membacanya. Terima Kasih Cikgu merupakan sebuah ucapan yang sangat ringkas diucapkan. Akan tetapi dengan ucapan terima kasih cikgu, ia dapat membawa kita untuk mengetahui seorang cikgu yang berjasa untuk kita semua. Oleh itu, kita haruslah menghargai dan menghormati jasa guru kita kerana ilmu yang diberinya ialah sangat berkat. Sekian sahaja daripada saya, Sharon Srensi Incau. Terima kasih.